Cubaan 15, pemain kriket Bangladesh masuk Malaysia gagal seramai 15 pemain kriket dari Bangladesh ditahan selepas mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, di sini, hari ini, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan, AKPS, dalam kenyataan berkata, kumpulan terbabit lengkap berpakaian seragam pasukan dipercayai untuk mengaburi mata pihak berkuasa. Kumpulan itu mengemukakan surat penganjuran kejohanan kriket yang kononnya mendapat sokongan Persatuan Kriket Pulau Pinang. Namun hasil semakan mendapati dokumen itu palsu. Semakan mendapati tiada sebarang kejohanan kriket dijadualkan berlangsung seperti dipaparkan pada surat berkenaan iaitu pada 21 hingga 23 Mac. Menurutnya, pasukan berkenaan cuba menghubungi seorang individu yang didakwa sebagai penaja dan penjamin pasukan. Bagaimanapun, setibanya individu berkenaan menafikan dirinya sebagai penaja pasukan dan mendakwa tiada sebarang maklumat berkenaan kejohanan kriket terbabit. Pemeriksaan lanjut dijalankan mendapati tiada bukti kukuh mereka adalah pemain kriket. Berkemungkinan mereka adalah sebahagian dari sindiket yang cuba menyamar sebagai pemain kriket untuk memasuki Malaysia atas tujuan lain. AKPS memutuskan agar kumpulan ini tidak dibenarkan mendarat, NTL, dan tindakan lanjut akan diambil mengikut peraturan imigresen yang berkuat kuasa.